Pendidikan digital merujuk kepada penggunaan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuk penggunaan alat seperti komputer, internet, aplikasi pendidikan dan platform dalam talian untuk menyampaikan ilmu. Pendidikan digital membolehkan pembelajaran lebih fleksibel, interaktif dan berkesan dengan menggabungkan multimedia, e-learning dan penilaian dalam talian. Ia juga memberi akses kepada pelajar di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Namun, cabaran seperti kesenjangan digital dan keselamatan dalam talian perlu diberi perhatian agar pendidikan digital dapat diakses dengan adil dan selamat. Sebelum itu, saya Hanan Imani Amsyar dari SMK Sultanah Hajah Kalsum akan membawa anda meneroka dunia pendidikan digital. Mari kita lihat bagaimana bahan digital dapat memperkasa pendidikan negara. Yang pertama, akses kepada sumber pembelajaran yang pelbagai. Bahan digital seperti e-book, video pembelajaran, infografik dan artikel dalam talian memberikan pelajar akses kepada pelbagai jenis sumber yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap topik yang dipelajari. Pelajar boleh belajar dengan cara yang berbeza mengikut gaya pembelajaran masing-masing. Yang kedua, peningkatan keterlibatan pelajar. Bahan digital membolehkan pengguna pelbagai format seperti video, animasi dan audio yang dapat merangsang minat pelajar. Dengan cara ini, pelajar lebih mudah terlibat dalam pembelajaran kerana bahan yang disediakan lebih menarik dan menyeronokkan. Jadi, di sini jelaslah bahawa teknologi digital mendukung pengajaran yang lebih inovatif dan personalisasi pembelajaran berdasarkan keperluan pelajar zaman kini. Temui saya dalam wawancara eksklusif sebentar lagi. Bersama kita pada kali ini ialah Encik Norman bin Ishaq selaku penolong pengarah sektor sumber teknologi dan pendidikan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, apakah peranan SSTP dalam membantu menyebarluas dasar pendidikan digital ini hingga ke akar umbi? Baik, banyak sebenarnya peranan kita di SSTP. Contoh macam saya sendiri, Adik Anan, saya bahagian media, saya boleh gunakan platform media. Contoh Adik Anan dia tengoklah, podcast ini sebagainya, kita sebarluaskan kepada pendidik-pendidik, pada murid-murid di sekolah-sekolah, khususnya di Pahang. Di dalam Pelantar Delima, contohnya KPM dah memberikan satu platform yang khusus, yang lengkap dengan digital dalam tu. Jadi kita gunakan Pelantar Delima dari peringkat SSTP ini, kita perluaskan. Kita pastikan murid-murid di sekolah semua menggunakan ID Delima yang dikhususkan untuk kegunaan pengajaran pelajaran di sekolah lah. Ini semua kami di SSTP ini semua melibatkan digital dan kami akan menyebarluaskan sebagaimana yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, sebagaimana yang sebagai panduan pada kami untuk kami bantu guru-guru dan murid-murid di sekolah Pahang khusus. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Intihannya, pendidikan digital merupakan suatu pendekatan yang signifikan dalam usaha memacu sistem pendidikan negara seiring dengan perkembangan global. Saya Hanan Imani Amsyar, melahirkan insani, mengungguli prestasi. Syaks TV berinformasi, memacu generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.